Boom. Ready. Boom. Dapat dua kill. Padu tu guys. Okay guys, kembali ke dalam channel Ode Gaming. Dan hari ni saya akan main game Mobile Legends. Okay, dan di mana saya tak tahu lagi nak pick apa. Think perlu serius saja. Okay. Wow, hujan pula guys. Tak apa. Pilih apa ni? Alamak, Alucard, Martis. Kenapa Lukas lah. Tak apa. Kita boleh menang. Lukas ni kuat. Korang tahu tak? Lukas ni kuat. Okay. Salah. No. Dia skin auto dah guys. Tapi Udin tak dapat beli sebab agak mahal lah guys. Okay, Udin punya perlawanan pun sikit saja. 4 saja perlawanan. Tak buat apa-apa guys. Okay, dan tim musuh agak kuat. Kita ada Gatot dengan Bellman dengan Lucas. Pastilah menang guys. Tak kalah. Alpha ni senang je. Okay, tak apa. Alpha apa XP Oh, Alpha jungle lah. Oh, diorang siapa SP? Oh, Kalia. Weh, akan je guna spy guys. Agak dak sistem ni guys. Okay, tak apa. Kita perlu serius saja. Okay, lawan kita Kalia. Kenapa? Nak lawan sangat. Bantai dia guys. Okay, kau nak tahu tak? Imut Udin ni berpadu tengok Garah. Kopong. Itu. Saya tak tahu dia cakap apa. Ni. Sasuke. Dan ini Kakashi guys. Dan kita perlu beli. Tak beli sekali pistol kot. Dia dah kuat dah ni. Okay. Kita penakut lah guys. Bosan ni guys. Bosan. Kita perlu serang ni guys. Ni zakatnya. Aduh, boleh pula kalah guys. Boleh kalah ni. 1-3 kena bantai guys. Flame shot saja. Tak apa. Lu serius saja. Jangan risau. Mesti menang. Bellman. Memang ada. Tetel tak keluar lagi. Oh, tetel lah. Pelabang ni. Sakit tu guys. Tetel lah. Saya punya ni pun dah ada ni. Okay. Tak apa, saya boleh backup. Wah! Aduh, member lari guys. Siang je turtle tu. Saya backup. Boleh. Itu guys. Ini makannya. Ini makannya guys. Nampak? Itu. Tu. Dia dah segar dah tu. Kita kena wah guys. Wah lah guys. Boom. Ready. Boom. Dapat dua kill. Padu tu guys. Dapat tu keluar. Tu Alpha. Nak lari tak sempat.
Okay. Setakat ni dia tak dapat push lagi ni. Sebab Akai je guys. Wah, tengok Akai. Kita hidup dah guys. Rekod tu. Ni. Kita dapat. Kita boleh menang ni guys. Boleh menang ni guys. Apa lah. Ulti ada tak ada guna. Kepelikan guys. Tu. Dapat dah guys. Ini makannya. Mak. Ada orang guys. Kosong. Boleh ni guys. Okay. Boleh ni guys. Perlu menguapkan saya punya Lukas ni guys. Udin punya Lukas dia dah sakit dah guys. Bisa ngambau sekejap. Udin nak buat kebal pun betul tak? Udin nak buat kebal jadi kita boleh kebal. Okay. Tempat Udin tak ada orang. Tadi memang agak bosan dengar Akai. Dia asyik boleh tahu je guys. Tengok tahu je sampai 2 musnah guys. Dulu pula. Okay. Menang ni guys. Menang ni guys. Okay. Saya nak bantai ni. Lenyap. Woi tak kena. GKS guys. Dia tak puas hati ni KS ni. Lagi. Nak KS kau ni. Okay. Kemenangan untuk saya. Mana kau? Apa tu? Hilap dah. Wah. Wow. Melampau ni guys. Melampau ni guys. Janganlah push lagi kawan. Kita nak berseronok. Jangan push. Tolonglah. Mantap. Aduh hai. Mundur. Saya pun nak berseronok juga di sana. Saya pun nak berseronok juga. Wih, select je korang ni. Laila pun mati. Aduh hai korang ni. Apalah susah sangat nak pegang carry tu. Terserang je lah seluruh tower je orang ni. Hap. Tak senang. Ni nak nampak dah ni. Gila. Penakut lah korang ni. Penakut sangat je orang ni guys. Penakut sangat ni. Jauh semua kumpul nak tahankan tower. Duhai lambat lagi ke nak beli item ni. Wow. Kau pula je. Dia nak kalah. Okay. Boleh menang. Saya pun nak masuk kodok juga. Ni tak beda ni. Jangan kat lain lah. Perang. Sini kau.
Menangkap kau. Kuat dik. Keluar. Alamak. Let's slow. Janganlah push. Kau. Ya Allah. Ya Allah, betul lah dia orang ni push dah. Dia bosan dah ni. Aduh. Victory. Apalah. Lagi 3. Dia lakukan dah mitik dah. Tu pula lagi 3. Tak apalah. Ni baru tiba beban juga ni. Aduh pula siapa guys. Okey lah. Saya rasa sampai di sini saja untuk video kali ini. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, share, like. Bye bye.